then I'll send it over to his email. Okay, so just can I just 4:38. thank you. No Is that all? problem, man. Yeah, I'm Hey, gonna. where's the nearest station? Train station? Yeah. The queue is like right down the block. Okay. Okay, tadi kita baru lepas hantar kereta daripada New York. Lepas tu kalau nak balik rumah dia bagi tahu 40 minit. Rumah kat area sana selepas Prospect Park. Tapi kalau kita naik Bendalah ni dia bagi tahu 16 minit je. Jadi kalau nak tahu yang ni basikal biasa, dia non-assisted. Tapi kita nak main cheating, kita guna basikal ni. Basikal elektrik, so lebih kurang macam motor lah. Boleh guna 19 mile. Guna company yang buat ni Lyft. Dia sekali dengan City Bike. Jadi wife saya dapat free ride untuk basikal macam ni. Basikal yang kena guna tenaga sendiri. Tapi sebab malas, kita ambil basikal yang guna tenaga elektrik. Ni dia punya bunyi-bunyi dia. Tu air apa kita ambil pada kereta tadi. Lepas tu dia boleh pergi 19 Batu dekat 20 km. So kita akan unlock dan kita akan main basikal balik rumah. So, kita dah boleh keluarkan, kita cabut. Sebab basikal elektrik kita boleh kita naik basikal. Lepas tu ni ada basikal lane lah. Memang senang sangat naik benda ni. Senang gila. Rasanya kena lalu sini kot. Jom kita try lalu sini lalu taman. Macam naik motor benda ni. Serius tak tipu. Tiba kita masuk hutan pula. Ni nama dia Prospect Park Tapi kita nanti tunjuklah berapa total cost dia nak bayar berapa. Slight left onto Center Drive. Slight left. Lepas tu ada kontainer pula lah. Siapa ni kontainer apa ni weh? Nama orang berlari kat lautan. Awak pokoknya ni. Taklah kita try target cross dulu. Balik rumah. Jom. Masih lagi mengatakan 19 miles. Terus taman permainan. Tak nampak dah bunga banyak. Ni nama dia dah mula nak masuk summer je. Spring dah nak. Spring dan summer. Pokok-pokok dah semua hijau. Bunga pun dah habis lah. Kita teruskan perjalanan sampai ujung. Laju. Oh, tasik ni. Tasik ada itik, ada anjing. Macam-macam ada. Duduk gegar. Agak langgar. Lepas ambil kereta, kita balik rumah guna basikal. Slight right onto Fort Hamilton Parkway. Jadilah. Kehidupan di Amerika. In a quarter mile, turn left onto East 2nd Street. Nak cari tempat nak parking basikal pula. Oh, aduh. Adik, cek untuk. Adik, cek untuk. In 1,000 feet, turn right onto Albemarle Road. Nampak tu jalan ujungnya. Sekejap ni dia tu. Jarang tak rata lah.
Saya tunjuklah berapa dolar dia charge. Turn right onto Albemarle Road. In 800 feet, turn left onto East 2nd Street. Ini is 4th Street. Dia ni. Apa ni orang ni? Orang potong ke? Alah, belakang saya ada lori. Laju, laju. In 300 feet, turn right onto Church Avenue. Sampai dekat area kawasan rumah. Dekat sini ada tempat simpan basikal. Jadi kita cocok tolak je. Lagi 18 mile. Okay, bila dia hijau ni maksud dia dah lock. Thank you for riding. Jadi kita nanti tunjuk lah berapa dolar. Kita tengok. Tadi kita guna 17 minit untuk 3 batu. Tapi dekat sini dia 18 mile. Jadi macam dia guna elektrik 1 mile je tadi. Jadi total cost free sebab wife saya masuk membership tahunan. Dekat sini kot dia punya bagi tahu berapa harga membership. Jom saya tunjuk kat korang. Dia boleh balik rumah dekat rumah. So $25 untuk 1 hari. Dia pun ada yang setahunan lah. Rasanya company wife saya dia bagi tahunan free kepada employee. Suruh employee semua jadi kurus. Become a member. Kalau mesti 16 tahun, tak nak orang mak rempit, tak nak fiksinya geng, 1,200. Kalau hilang basikal, kalau bawa lama-lama ada charge lah. Dia tak nak orang bersantai sangat. Jangan leave unattended. Sentiasa taruh dekat tempat-tempat macam ni. Kalau full, 15 more minute for free. Oh, okay. Road rule. Ni semualah road rule dia. Tengok apa ni, lesson ni. Ya, event dia. Okey lah, tu je lah saya nak cerita. Terima kasih kerana menonton. Jom balik rumah, makan nasi.